Bila Lowen ni pergi duduk dekat rumah Otter ni, dia discover ada satu benda yang sangat menggerunkan dan sangat mengejutkan dia, membuatkan dia questions siapa famous Otter ni yang sebenarnya. Assalamualaikum, hai, welcome to my YouTube channel. Asyik here. Okay, video kali ni Acha nak cerita buku tajuk Verity. Buku ni merupakan buku psychological thriller. Buku ni dia keluar beberapa tahun yang lepas lah, dan menjadi satu fenomena kepada pembaca-pembaca buku ni. Ramai kata buku ni best gila sebab dia punya plot twist tu macam hang tak boleh imagine, hang tak jangka plot twist dia tu. You didn't see it coming. Buku ni ditulis oleh author yang bernama Colleen Hoover. Kalau siapa yang pernah tengok video Acha sebelum ni, Acha ada cerita buku tajuk It Ends With Us yang ditulis oleh penulis yang sama juga. Colleen Hoover ni sebenarnya ramai orang tak suka dia, tapi buku dia macam banyak menjadi favourite kepada pembaca-pembaca. And to be honest, Acha pun sukalah dengan the way writing dia, jalan cerita dia. And bila Acha baca buku ni, Acha pun terkejut dengan dia punya plot twist. Okay, sinopsis cerita ni menceritakan tentang ada seorang perempuan ni yang bernama Lowen. Lowen ni merupakan penulis, tapi dia ni kira macam penulis yang sendu lah. Suatu hari, Lowen ni di-offer oleh seorang author yang famous untuk tulis buku dia on behalf that famous author. Bila Lowen ni pergi duduk dekat rumah author ni, dia discover ada satu benda yang sangat menggerunkan dan sangat mengejutkan dia, membuatkan dia questions siapa famous author ni yang sebenarnya. So for those readers, spoiler alert. Okay, kisah ni bermula di mana di satu bandar yang bernama Manhattan yang dekat New York ni. Okay, keadaan Manhattan ni macam biasalah. Ada orang pergi kerja, ada orang pergi socialize, ada orang nak pergi meeting, ada orang nak pergi makan. It's a busy day. Dan wujudlah ada seorang perempuan ni yang bernama Lowen. Lowen ni, dia ni on the way untuk pergi meeting, jumpa publisher. Lowen ni, rupa dia perempuan yang seorang yang kurus, umur dalam 30-an, dan dia seorang yang macam orang-orang yang introvert lah. Dia ni berjalan, bila orang introvert ni, dia macam dia dengan dunia dia tau. So bila Lowen ni dia nak lintas jalan, tiba-tiba dia dengar macam bunyi brake. Lepas tu ada seorang lelaki yang tengah tunggang basikal kena langgak dengan kereta depan dia. And kena langgak tu kira macam kena langgak teruk lah, sampaikan darah yang penunggang basikal tu percik kena kat dia. Jadi Lowen ni dia macam dia terkejut macam tu. Bayangkan hang tengah jalan tak kacau siapa-siapa, lepas tu ada tragedi jadi dekat depan muka hang, tu darah percik kat muka hang, darah orang pula tu. Lepas tu Lowen ni dia macam tercengang, dia terkejut. And then tak ada siapa yang pergi approach dia, tanya are you okay ke apa ke, tak ada. Orang semua macam pergi approach yang tunggang basikal tu, sebab yelah tunggang basikal tu yang kena langgak. Jadi Lowen ni dia macam still process what just happened. Tiba-tiba ada seorang lelaki yang pakai coat, pakai smart, tinggi, handsome lah, good looking. Laki ni yang pergi approach Lowen ni. Laki ni kata, are you okay? Ada terkena apa-apa ke? Kenapa muka hang berdarah? Lepas tu Lowen dia macam aku rasa aku kena pergi tandas kot. Lepas tu lelaki ni macam jom kita pergi tandas dekat kafe ni. Lepas tu Lowen ni pun dia macam ikut je lah, sebab dia duduk macam orang kata apa, dalam keadaan terkejut lagi. Lepas tu Lowen ni pun dia ikut lah si lelaki ni masuk dalam kafe tu. Lepas tu dia pun masuk dalam tandas. Dia pun berdua masuk dalam tandas. Lepas tu lelaki tu kata, darah tu dah kena dekat baju hang. Tak apa, hang ambil baju aku, hang cuci dulu muka hang cuci dulu darah tu, hang ambil baju aku. Lepas tu lelaki ni pun buka lah kot dia. Lepas tu dia pakai kira macam baju dua lapis lah. Dia pakai kemeja, dia buka kemeja tu, and then Lowen ni pun buka baju dia. Dia macam dah tak kisah dah, dia dalam keadaan macam tak berbaju, macam pakai bra je. Sebab yelah macam benda tragedi jadi kat depan muka hang macam still process benda tu tau. Lepas tu lelaki ni pun nasib baiklah lelaki ni kira macam pakai singlet or shirtless ke, tak tahulah. Kira kalau orang masuk tu orang memang ingat dia pun buat benda bukan lah. Lepas tu lelaki ni pun dia bagilah baju dia dekat si Lowen ni. Lowen ni pun dia bersihkan muka dia bersihkan darah tu apa semua, dia lap-lap. Lepas tu dia pakai baju ni. Lepas tu Lowen ni tanyalah, hang macam mana? Sebab yelah hang bagi baju dia dekat Lowen ni kan. Dia kata tak apa, dia pakai baju dua lapis. So dia boleh pakai lagi lah, ada baju lagi lah kat dalam dia selain daripada coat. Waktu Lowen ni nak tukar baju ni, kira Lowen ni macam dia macam tu tau, macam gagap lah nak cakap. And then lelaki ni kata it's okay, hang tak payah nak cakap apa-apa, just clean yourself up. Lepas tu lelaki ni tanyalah, hang okay ke? Ada kecederaan apa-apa ke? Lowen ni dia macam geling kepala dia. Lepas tu lelaki ni tanyalah, apa nama hang? And Lowen ni pun kata, nama aku Lowen. And then lelaki ni pun introduce diri dia, dia kata nama aku Jeremy. Lepas tu Lowen ni pula dia macam question, macam Mamat ni siapa kan? Tiba-tiba beri tolong
aku kan. Tu Lowen ni tanyalah, hang okey ke? Lelaki dia pun macam, aku okey je, aku tak ada apa. Sebab well, I seen worse. Macam nak kata apa yang dia nampak yang accident tu, dia pernah tengok yang lebih teruk daripada tu. Lepas tu Lowen ni pun dia macam dah tenang sikit. Lepas tu Lowen ni tanyalah, apa yang jadi dekat hang? And then Jeremy ni kata lah, maksud hang apa? And then Lowen ni kata, yelah sebab hang cakap you seen worse, what happened? Lepas tu Jeremy ni dia gelak. Dia kata, hang betul ke nak tahu? Kira waktu ni kira macam Lowen ni sambil duk bersihkan diri dia lah. Lepas tu Lowen ni dia angguk lah dengan soalan si Jeremy ni. And then Jeremy ni dia kata, aku keluarkan mayat anak perempuan aku yang umur 8 tahun daripada tasik. Lepas tu Lowen ni macam terkejut. Weh, memang worse lah. Sebab hang tengok anak hang mati kot. Lepas tu Lowen ni dia macam rasa bersalah. Dia kata, oh sorry lah, dia tanya. Sorry sebab curious. Lepas tu Jeremy ni dia katalah, macam mana dengan hang pernah hadap any tragedy ke selain daripada apa yang jadi tadi? Lepas tu Lowen ni pun dia kata, mak aku baru mati beberapa minggu lepas. Jeremy tanyalah, mati sebab apa? Lowen kata, mati sebab kanser. Aku yang duk jaga dia waktu dia sakit, and lepas dia mati kira aku tak pernah keluar rumah. Ni lah first time aku keluar rumah. Lepas tu Jeremy ni pun dia pandang lah muka si Lowen ni. Dia memberi pandangan yang simpati. And then dia pun ni macam tak bercakap apa-apa. Lepas dia dah pakai baju, Jeremy ni pun tanyalah, hang sure ke hang okay? And then Lowen ni pun sure, aku okay. Kalau macam tu aku kena pergi dulu lah sebab aku ada meeting. And then Lowen ni pun macam okay. And then Lowen ni dia keluar dulu. Dia keluar, and then si Jeremy ni kira dan lah order coffee dulu apa semua. And then bila si Lowen ni dia keluar, dia nampak lah yang ambulans dah mai selamatkan yang penunggang basikal ni. Lepas tu Lowen ni dia dengar yang pintu kafe tu buka, and Jeremy ni kira macam dia belah macam tu je. Pertemuan dengan strangers out of nowhere, tiba-tiba tolong hang buka baju depan hang, and then bagi pinjam baju dia, and that's it. Lowen ni pun dia teruskanlah perjalanan dia nak pergi meeting dia ni. So bila dia sampai dekat satu bangunan ni, tiba-tiba macam dia dengar suara ada orang tegak kat belakang dia. Orang tu kata, cantik baju. Lepas tu bila Lowen ni pada belakang, Jeremy tu. Lepas tu Lowen ni macam, dia ni ikut aku ke? Lepas tu Lowen ni dia perasan Jeremy ni kira macam dah tukar baju dah. Dah baju dia dah lain dah. Lepas tu Lowen ni dia kata lah, hang ni ada simpan spare baju ke dalam poket hang? Sebab aku rasa macam baru tak sat je macam hang ni pakai baju lain. Lepas tu Jeremy ni dia kata, aku duduk dekat hotel ni. Hotel ni dekat je, so aku dah lah balik tukar baju sebelum aku pergi meeting ni. Hang buat apa dekat sini? Lowen ni dia kata lah, aku pun ada meeting juga dekat tingkat 14. Dan Jeremy kata, sama lah, aku pun ada meeting dekat tingkat 14 juga. Tahu-tahu kita meeting yang sama apa. Lepas tu Lowen ni dia macam gelak lah. Dia kata, yelah kot. Lowen ni kira dia ada meeting ni sebab dia dapat message daripada ejen dia. Ejen dia nama Corey ni. Dia message si Lowen ni, kata ada job besar ni dengan publisher ni, so kena main meeting ni. Lowen ni dia ni kira macam seorang penulis yang sendu. Dia ada tulis buku, tapi buku dia ni macam tak adalah famous sangat. Adalah macam boleh jual dalam 10,000 kopi. Untuk depa 10,000 tu macam kecil je lah, tak banyak. And buku yang dia tulis tu macam satu buku macam tu je. And since yang mak dia sakit, dia jaga mak dia ni, jadi dia macam dah stop dah lah daripada writing book apa semua, sebab dia fokus jaga mak dia. Jadi bila mak dia dah mati, dia macam kena go on lah dengan hidup dia. Duit dia pun bukannya banyak sangat. Dia ni kira macam desperate juga nak cari duit. Jadi disebabkan tu lah ni kira first time dia keluar daripada rumah dia lepas kematian mak dia. Dia ni pula tak ramai kawan, tak ada kawan. Kira orang yang dia kenal selain daripada mak dia, ejen dia lah yang si Corey ni. Lowen ni dia jawab, dia kata, tapi aku pun tak tahu aku meeting apa dekat sini hari ni. Lepas tu Lowen ni dia nampak yang jari si Jeremy ni ada cincin. Dia pakai cincin kahwin. Tahulah kata Jeremy ni dah kahwin. Lepas tu si Jeremy ni dia tanyalah, Lowen ni, hang ni seorang writer ke? Seorang penulis ke? Dia kata ya, tapi writer biasa-biasa je lah. Lepas tu Jeremy ni dia tanyalah, buku apa yang hang tulis? Tak tahu aku pernah baca. Lowen ni dia kata, tak kot, buku aku tak famous. And then Jeremy kata, ya ke? Aku rasa tak banyak penulis yang nama Lowen ni. I'm sure aku boleh jumpa buku hang macam senang je. And then si Lowen ni dia kata, I doubt that. Mana hang tahu kata aku bubuh nama Lowen? Lepas tu Jeremy ni dia gelak. Dia kata, aku rasa hang bubuh nama Lowen Ashley, which is nama hang. And Lowen ni adalah penulis yang aku nak meeting dekat tingkat 14 ni. Lepas tu si Lowen ni tanyalah Jeremy, hang seorang penulis ke? Jeremy kata, tak lah, wife aku penulis. Aku ni mewakili dia sahaja. Lepas tu Jeremy dengan si Lowen ni pun naik lift pergilah ke tingkat 14. Waktu ni Lowen ni kira macam dia seronok yang Jeremy ni kenal dia. Dia rasa macam, Jeremy ni search pasal aku ke? Jadi dia boleh kenal aku. Lepas tu dia macam, tak. Dia lelaki yang dah kahwin. Okay, control. Lepas tu bila dia pun sampai kat tingkat 14 ni, kira Lowen lah keluar dulu. And then Jeremy ni kata, okay, sekejap kita jumpa tau. Lepas tu dia pergi ke arah lain. Lepas tu Lowen ni disambut oleh ejen dia, si Corey ni. Corey ni pun kata lah, nasib baik hang awal
awal. Hang kan selalu lambat. Hari ni nasib baik hang awal. Aku ingat hang main lambat. Jadi meeting tu sebenarnya pukul 9.30. Sebab tu yang aku beritahu pukul 9. Dah alang-alang hang main awal ni. Jom kita masuk bilik meeting tu. Lepas tu Cory ni dia tanyalah, mak hang macam mana, okey ke? Dia orang kata mak aku dah meninggal. Cory kata, weh, kenapa tak beritahu aku? Well, aku sekarang ni macam still processing benda ni. Jadi aku memang nak beritahu hang pun. Dan Cory macam, oh, I'm so sorry. Kalau aku tahu, aku pergi melawat hang. Lowen ni macam, it's okay. Cory ni kira macam agent yang daripada company publisher yang kecil je lah. Dia ni kira antara satu-satunya kawan si Lowen yang Lowen ni ada. Dan disebabkan Lowen ni, kira dia pun jual buku tak banyak. Untung dia pun macam sikit je. Lepas tu dia kena jaga mak dia pula. Mak dia walaupun ada duit, tapi macam perbelanjaan dia pun dah digunakan untuk rawatan mak dia. Jadi duit tu pun makin lama makin dah tak ada dah. So Lowen ni kira macam dia desperate lah. Dia memang memerlukan duit untuk bayar sewa rumah dia. And Cory ni pula dapat kontak yang kata ada company publisher nak suruh si Lowen ni tulis buku. Jadi macam a big opportunity lah. Mana ada publisher call hang untuk tulis buku. Unless kalau buku hang famous. Lowen ni dia penulis yang sendu je. So Lowen dengan si Cory ni pun tunggulah dekat dalam bilik meeting tu. And then tiba ada orang masuk dalam bilik meeting tu. First one adalah seorang perempuan, and second one kira macam lelaki tua macam tu. And third one Jeremy ni lah. Lepas tu dia pun 3 orang ni pun duduk lah bertentangan dengan si Lowen ni. And perempuan tu kenalkanlah diri dia. Dia kata okay, nama dia sekian-sekian. Dia daripada company publisher yang bernama Patton. Contohlah Patton. Lelaki ni nama dia Baron. Dia adalah lawyer kami. Dan yang sebelah sini adalah Jeremy. Dia adalah klien kami. Lepas tu si Lowen ni pun dia salam lah dengan si Jeremy ni. Umpama macam baru first time kenal lah. Lepas tu perempuan tu terus macam dia kata okay, kami malah nak panjang cerita, kami straight to the point terus. Salah seorang author kami, dia tak dapat menghabiskan buku siri dia atas sebab medical reasons. Jadi kami cari author yang tulis buku sama genre dengan dia untuk habiskan siri dia ni. Jadi that's why lah kami pilih Cik Lowen. Lepas tu Cory ni dia tanyalah, boleh tak kami tahu siapa author tu? Lepas tu perempuan tu kata okay, hampa kena sign non-disclosure agreement dululah sebelum kami bagi tahu nama author tu. Lepas tu dia pun macam setuju. And then lepas dia sign non-disclosure agreement ni, NDA ni, lepas tu perempuan tu bagi tahu okay, penulis yang kami nak hampa ganti ni nama dia Verity Crawford. Hampa kenal kan siapa dia? Lepas tu Lowen dengan Cory ni terkejut gila sebab Verity Crawford adalah author yang sangat famous. Buku dia memang number 1 lah, paling terlaris. And dia macam Lowen ni, dia rasa macam aku ni penulis yang sendu kot, biar betul dia pun nak suruh aku habiskan buku dia. Tapi dia tak terkejut yang tu. Yang dia terkejut, Verity ni adalah isteri kepada Jeremy. Lepas tu perempuan tu kata lagi, sekarang ni matlamat kami adalah kami nak hire Cik Lowen ni untuk habiskan siri si Verity ni. Dan once bila buku tu diterbitkan, nanti akan ada fan book sign, press tour, semualah. Dan kami akan namakan hang sebagai co-writer kepada Verity. Sebab yelah kami tak maulah orang tahu kata Verity ni sakit. Lepas tu Lowen ni dia macam insecure. Dia macam biar betul kan aku kena pergi press tour, kena pergi book signing apa semua, pergi event. Sebab Lowen ni dia pernah macam pergi macam sign book fans tau, macam pergi event bertemu dengan fans tau. Tapi sebab Lowen ni dia sangatlah awkward, takut. Jadi dia macam tak pandai nak social tau. So disebabkan tu dia dapat email daripada fan dia kata dia ni belagat nak mampus. Jadi dia macam tak tahu sama ada dia ni boleh buat ke tak benda ni. Lepas tu Cory ni ditanyalah macam mana dengan bayaran untuk jadi author ganti si Verity ni. Lepas tu lawyer yang laki ni dia jawab lah, okay, contract, all the terms and condition yang dalam kontrak si Verity ni still the same. Royalty semua pergi dekat Verity ni. Tapi klien kami, Mr. Jeremy ni, dia kata kami kena bayar juga dekat hang ni untuk jadi co-author si Verity ni. Tapi klien kami, Mr. Jeremy, willing nak bayar dekat hampa satu buku $75,000. So sekarang ni hampa kena tulis 3 buku. So dalam kiraan $200,000 lebih lah. Lepas tu Lowen ni dia kata lah, sorry, aku rasa aku tak mampu untuk tulis buku menggantikan si Verity ni. Aku rasa kalau hampa nak cari new face untuk buku dia, rasanya author lain lebih interested kot. Lepas tu Cory ni dia macam pegang
pegang si Lowen ni kan, kata ambil betul ya nak reject offer ni dia macam bagi muka macam tu lah. Lepas tu Corey ni dia macam lah dia kata aku rasa price tu boleh negotiable kot. And then lawyer ni dia kata lah, with all due respect, Puan Verity ni dia nak build up nama dia nak tulis buku yang famous pun mengambil masa selama 13 tahun. So dengan payment satu buku $70,000, aku rasa macam cukup kot, sebab hang dapat 3 buku $200,000 lebih kot. Lepas tu Corey ni tanyalah berapa lama tempoh untuk hantar 3 buku ni. Lepas tu yang perempuan tu pun jawab lah, okay sekarang ni sebenarnya dah lepas due date dah, tapi buku yang ketiga kami perlukan dalam masa 6 bulan. Yang lagi 2 tu mungkin tak decide lagi lah bila nak hantar dia. Mungkin boleh decide nanti. Lepas tu Lowen ni dia macam dah jadi anxious. Dia memang tak mau lah benda ni. And sebelum Lowen ni dia nak reject lagi sekali, Corey ni dia kata boleh tak kami nak bincang secara private. Lepas tu dia pun macam setuju. Waktu ni kira macam Jeremy ni dia tenung je si Lowen ni, dia tak cakap apa. Lepas tu yang perempuan tu dengan lawyer ni pun dia pun bangun. Lepas tu dia pun macam keluar lah daripada bilik meeting ni. Jeremy ni dia tak bangun. Lepas tu Corey ni dia macam boleh tak kami nak privacy. And then tiba-tiba Jeremy ni dia kata boleh tak aku nak privacy dengan dia. And then Corey ni macam hang nak suruh aku yang keluar? Aku nak bincang secara private dengan Lowen. Lepas tu Corey ni dia macam terkejut. And then Lowen ni dia kata lah tak apa, it's okay. Corey ni pun macam muka confused. Dia pun macam keluar je. Lepas tu Jeremy ni kata memang meeting dengan author dengan publisher memang macam ni ke? Macam tense macam ni ke? Lepas tu Lowen ni dia gelak. Dia kata entahlah, mungkin lah kot. Ni pun aku first time meeting macam ni, sebab selalunya aku through email je. And then Jeremy dia kata lah, kenapa ada masalah apa yang hang tak mau jadi author kepada Verity? Hang nak tanya apa, tanyalah. Aku tahu hang mesti nak tanya something. Lepas tu Lowen dia kata lah, kenapa yang wife hang tak boleh habiskan siri dia? Lepas tu Jeremy dia kata lah, wife aku accident dan dia sekarang ni tengah koma, that's why dia tak boleh habiskan buku dia. Lepas tu Lowen ni dia macam terkejut. Dia macam dah lah anak dia ni mati, lepas tu wife pula koma. Lowen ni dia rasa bersalah lah. Dia macam kesian lah dekat si Jeremy ni. Lepas tu Lowen ni dia kata lah, I'm so sorry, aku rasa aku tak boleh lah macam nak habiskan buku wife hang ni. Aku pun tak tahu kenapa publisher hampa contact aku, kenapa dia pun nak pilih aku. Lepas tu Jeremy ni dia kata lah, aku tahu buku apa yang hang tulis sebenarnya, and buku hang adalah buku antara buku favourite si Verity ni. Lepas tu Lowen ni dia macam terkejut, Verity baca buku dia? Lepas tu Jeremy ni dia kata lagi, wife aku suka baca buku hang. Dia rasa macam hang punya writing dengan dia punya writing ni lebih kurang sama, and dia rasa yang hang ni adalah the next big thing, that's why lah kami pilih hang. Lepas tu Lowen ni dia kata lah, well I'm flattered, but and then Jeremy ni terus macam potong cakap dia. Dia kata aku pun kalau boleh tak nak lah hire someone else untuk habiskan buku yang ditulis oleh isteri aku sendiri. Tapi memandangkan isteri aku ni koma, and tragedi yang jadi dekat kami ni macam sangat tak boleh dilupakan. And aku rasa memang isteri aku ni pun kalau dia sihat pun dia takkan ada mood untuk habiskan buku dia setelah apa yang jadi dekat anak-anak kami. Lepas tu Lowen ni kata anak-anak maknanya anak dia 2 orang ke yang mati? Lepas tu Lowen ni dia kata lah, anak hang anak perempuan lelaki. And then si Jeremy pun dia kata lah, anak aku perempuan kembar, dan kembar ni mati. Mula-mula kembar first yang mati dulu, lepas tu 6 bulan kemudian kembar kedua pula mati. Bayangkan seorang anak mati pun dah macam jadi satu tragedi, ni 2 orang anak mati and kembar pula tu. Lepas tu Jeremy ni dia macam bangun, dia macam berjalan lah mendekati si Lowen ni. Lepas tu dia kata lah, kalau hang risau macam tak tahu mana nak start, Verity ni dia selalu tulis notes segala lah, semua benda lah untuk next buku dia, nota-nota dia lah, macam karakter ke apa ke kan, information lah untuk buku dia, untuk hang faham buku dia dekat dalam office dia. So nanti hang main rumah kami, hang duduk rumah kami, hang boleh belik office dia, hang boleh tengok semua notes-notes dia. Nanti hang duduk je lah dengan rumah kami, dan hang boleh duduk berapa lama yang hang nak. And plus lawyer tadi tu dia bagi tahu hang jumlah yang kecil. Hang demand dekat dia, hang minta dekat dia $500,000, setengah juta. Hang minta setengah juta, dan hang nak letak under nama pen name, nama pena, and hang tak nak buat press tour. Hang abang yang tu je. Lepas tu Jeremy kata okey ke? And Lowen ni pun macam dah tak boleh nak kata no kan. And dia pun bagi offer tu. Offer tu pun memang si Lowen ni suka. Dia yang penting duit, dan tak nak macam benda yang berkaitan dengan event yang have to
do a face to face apa semua. Lepas tu Jeremy ni pujuk pula. Lowen ni pun macam okay. Lepas Lowen kata okay ni, Jeremy ni dia keluar. Lepas tu Corey pula masuk. Lepas tu Corey ni kata Mamat tu dah kenapa kan. And then si Lowen ni pun dia habak lah dekat si Corey ni, kata dia pun tawak dekat aku ni rendah. Jeremy ni suruh minta 500,000 juta without press tour. Corey ni punya terkejut sebab banyak, jumlah yang banyak. Kira macam dia pun tak pernah dapat jumlah macam ni. Jadi dia pun bagi tahu offer ni dan semua setuju. Jadi Lowen ni pun dia prepare lah untuk pergi ke rumah Jeremy dan Verity ni, nak mengkaji lah tentang buku yang si Verity ni, buku siri dia. Nak kena tulis lagi 3 kot buku. Jadi Corey ni dia macam tak apa setuju lah dengan benda ni. Yelah macam nak pergi duduk rumah dia kan, kenapa tak minta je si Jeremy ni email je notes si Verity ni dekat hang. And then Lowen ni dia kata lah, takkanlah nak suruh Jeremy email semua note si Verity ni, sebab buku yang ditulis ni hard work dia 13 tahun punya hard work kot. Bayangkan berapa banyak notes yang dia ada. And yang kenapa aku nak pi ni buat kerja, bukan aku nak pi menggatai. Lepas tu Corey ni dia macam, yelah laki tu wife tengah koma kot, and anak pun baru mati, so macam tak kena je, macam ada something je. Lepas tu Lowen kata masalahnya dia pun yang contact kita, bukan kita yang contact dia pun. Macam dia pun bagi offer duit kot untuk tulis buku. Hang kan nak benda ni. And plus aku ni dah tak mampu nak bayar sewa rumah tau. Lagi 2 hari aku nak kena halau tau. So what choice do I have? Yang ni je. Corey ni dia jadi protektif dekat Lowen ni sebab dia pun ni dulu pernah bercinta. Sebab Lowen ni kan dia tak ramai kawan, tak berkenalan dengan orang. Jadi the only person yang dia kenal adalah Corey ni. Tapi relationship dia pun ni tak lama pun. Macam atas dasar untuk berseronok saja. Macam tu. Jadi disebabkan Lowen ni dah kena halau, tak bayar sewa rumah, so dia pack lah semua barang-barang dia, letak dalam kereta. Once dia macam dapat duit, dia akan keluar lah daripada rumah tu. Sebab dijanjikan macam dia pun ni akan bayar half lah. Tapi half tu kira nanti lagi 3 minggu macam tu, something like that. So dia kena duduk lah kat rumah si Verity ni, and at the same time buat research. Sebab Jeremy pun offer dekat dia kan. Perjalanan nak pergi ke rumah si Verity dengan si Jeremy ni agak jauh lah daripada rumah si Lowen ni. Kira dalam 5-6 jam punya perjalanan. Sebab Jeremy dengan Verity ni dia pun duduk dekat, macam dia pun duduk banglo, tapi kawasan yang macam dia sebiji rumah je dekat situ. Kalau macam kita tengok dalam cerita Mak Saleh kan, kalau orang kaya je macam rumah yang dekat tengah hutan. Dia macam tu lah lebih kurang. Sebab dekat rumah dia pun ni ada tasik. Kira perjalanan yang lama ni, Lowen ni dia dengar audiobook buku si Verity ni. Bila dia dengar ni dia rasa memang betul lah, Verity ni memang seorang penulis yang hebat lah. Kalau tak ada lah buku dia selalu hit number 1 bila setiap kali terbit. Jadi membuatkan Lowen ni dia macam ada a bit anxious and insecure jugalah. Sebab yelah dia nak kena sambung buku siri si Verity ni, so dia tak tahulah macam mana nak start dia, notes apa yang dia kena baca, apa yang dia kena faham, apa yang dia perlu buat. Macam a big responsibility lah, sebab orang ada high expectation dengan buku Verity ni. So dia sama ada Lowen ni dia tulis benda yang dia tak suka, tapi dia terpaksa tulis. And once dia dah start, whatever yang dia tak suka dia terpaksa tulis. And lastly, walau macam mana pun dia kena habiskan buku ni, even though dia mungkin tak suka apa yang dia tulis. So kira tu je lah dia punya matlamat dia. Bila Lowen ni dia sampai je dekat rumah mereka ni, kira rumah mereka ni property besar tau. Kira nak masuk gate, daripada gate nak sampai ke rumah pun macam perjalanan yang panjang. So Lowen ni pun dia parking lah kereta dia macam dekat dengan garage macam tu. Lepas tu bila dia parking, dia pun nak ambil handphone dia nak beritahu lah dekat Corey, kata dia dah selamat sampai. Lepas tu tiba-tiba ada orang ketuk pintu cermin dia yang membuatkan dia mencarut sebab terkejut. Rupanya yang ketuk pintu cermin dia tu budak lelaki. Lepas tu Lowen ni pun dia tegak lah. Dia kata, hang tinggal dekat sini ke? Dia kata, oh bestnya, baguslah. Lowen dia tegak budak tu macam tu. Lepas tu budak tu macam, bye. Dia belah macam tu je. And then Lowen ni pun macam follow lah budak tu kan. Follow budak tu masuk rumah. Lepas tu dia tutup pintu. Lepas tu Lowen ni pun macam message lah si Jeremy ni, kata dia dah sampai. And then Jeremy pun macam sambut lah si Lowen ni. Dia kata, mai masuk. Hang punya bag luggage ada tak? Dia kata, dia tak bawa turun. Ada dalam bonet. Sekejap lah dia ambil. Pintu kereta hang kunci ke tak? Lowen kata tak kunci. Okey, tunggu Sat aku pergi ambil luggage hang. Tu Jeremy ni pun pergi ambil luggage si Lowen ni. Lepas tu Lowen ni dia masuk dalam rumah, dia tengok memang rumah dia pun ni mewah gila. Rumah besar, nampak dapur, nampaklah ruang tamu. Lepas tu nampaklah yang budak yang tegak dia tadi buka peti ais, ambil ayak, macam ayak gas lah. Lepas tu Lowen ni pun macam tegak lah, kata nak tolong bukakan tak? Dia kata boleh. Lepas tu dia tolong bukakan, bagilah kat budak tu. Lepas tu elok si Jeremy ni masuk. Lepas tu Jeremy ni kata, hai, apa dah minum ayak gas, orang dah kata
dah tak boleh naik gas. Dia macam marah lah anak dia. Lepas tu Jeremy ni pun dia kenalkan lah. Dia kata okay, ni anak dia yang last kali, anak dia yang bongsu, nama Crew. Lepas tu dia habaq lah, okay Crew, ni kakak Lowen, dia akan duduk dengan kita, dia nak buat kerja untuk mami. Lepas tu Crew ni pun macam say hi, macam tu je lah. Lepas tu Jeremy pun kata kat anak dia, dah pergi naik atas, pergi mandi. Lepas tu anak dia pun belah. Lepas tu Jeremy ni kata lah, welcome to our house, ni buatlah macam rumah sendiri, and aku bagi bilik master bedroom dekat hang okay ke? Lepas tu Lowen ni kata, oh okay je, aku pun tak sure sama ada aku akan bermalam lama dekat sini. Lepas tu Jeremy ni dia gelak, dia kata no, trust me, hang kena duduk kat sini lama sebab hang tak masuk lagi office si Verity ni, hang tak tengok lagi. Lepas tu dia tunjuk lah bilik master bedroom tu. Lepas tu dia ada toilet sendiri apa semua. Lepas tu Lowen ni kata lah, bilik ni ada kunci tak? Macam boleh kunci tak? Jeremy kata, oh hang kena kunci ke? Penting ke? Lowen kata, oh tak adalah, cuma tanya je. Jeremy kata, okay kalau penting untuk hang, nanti esok aku tengok, aku cari kunci dia, nanti aku bagi dekat hang. Okay lah. So hang dah decide ke apa nama pena yang hang nak guna? Lepas tu Lowen ni macam, entahlah, aku pun tak decide lagi. Lepas tu Jeremy dia kata, okay, apa nama jalan yang... Lepas tu Jeremy ni pun dia kata, okay, apa nama jalan rumah hang? Lepas tu Lowen ni jawab lah, Laura Lane. Okay, apa nama first pet hang? First pet aku nama Chase. Okay, so hang boleh lah letak nama Laura Chase. Not bad, Laura Chase. Lepas tu Lowen ni dia gelak, dia kata, bukan ke tu macam cara orang nak discover your porn star name? Lepas tu Jeremy dia gelak, porn star boleh, nama pena boleh, apa-apa pun boleh, janji it works kan? Okay, lepas tu dia pergelak. Lepas tu si Jeremy ni dia kata lah, okay jom aku nak introduce hang dekat Verity dulu sebelum aku tunjukkan hang office dia. Okay, Verity dekat tingkat atas. Lepas tu dia pun naik dan masuk bilik si Verity ni lah. Dan Lowen ni dia nampak Verity ni dia terbaring dekat atas katil. Mata Verity ni terbuka dan dia macam adalah dia berkelip, tapi mata dia ni tak bergerak, macam mata dia ni macam dah mati macam tu lah. Lepas tu dalam bilik tu ada seorang nurse tu kira nama April. Kira nurse ni lah tengah duduk macam pakaikan stocking dekat si Verity ni. Lepas tu dekat sebelah Verity, si anak dia pun ni yang Crew ni baring sambil main iPad. Lepas tu nurse April ni dia habaq lah, dia kata, hari ni Verity ni nampak macam penat, jadi aku bagi dia makan ubat awal, so dia akan tidur lah sampai tengah malam lagi. Lepas tu Jeremy pun macam okay. Lepas tu si Jeremy ni kenalkan lah Lowen ni dekat April ni. Dia kata, okay, ni author yang aku cerita kat hang tu, nama dia Laura Chase. Dia tak cakap nama Lowen, dia sebut Laura Chase. Dan Lowen ni pun macam bersalam je lah dengan April ni. Lepas tu April ni dia macam belah, dia nak balik dah lah sebab kerja dia dah settle. Lepas Jeremy dah tunjuk si Verity ni dekat si Lowen ni, lepas tu Jeremy ni dia kata lah, okay jom kita pergi tengok office dia. Lepas tu Lowen ni pun ikut je lah. Kira office ni dekat bawah. Lepas tu bila Jeremy buka je pintu, memang betul, memang akan makan masa lah untuk duduk kat rumah dia pun ni, sebab office dia macam berselerak gila, macam banyak gila kotak. So tak tahulah information mana, tak tahulah kotak mana yang ada information pasal buku siri dia ni. Memang berselerak gila, buku-buku pun berterabak. Lepas tu Jeremy kata lah, kan aku kata office dia memang macam ni, dia bukan jenis yang orang yang kemas, orang yang tersusun sangat. Jadi aku dah asing siap-siap dia punya laptop, dia punya desktop dekat sini, and hang pandai-pandai lah discover sebab aku pun tak tahu apa yang hang perlukan kan. So hang tengoklah apa yang boleh bagi idea dekat hang. Buku siri dia tu ada dekat sini. Adalah buku siri dia yang dia terbitkan tu ada tersusun. Lepas tu Jeremy dia kata lah, okay, hang nak makan, nak minum ke apa ke? Lowen dia kata tak apa, hang jangan risau pasal aku rasa macam aku nak belik dulu office dia. Lepas tu Jeremy dia pun macam okay lah, aku nak settlekan pasal anak aku Crew ni dulu, so hang make yourself at home lah. Tu Lowen ni pun macam okay. Lowen ni pun belik lah office si Verity ni, memang tak tahu nak start dekat mana. So dia ni pun macam belik lah semua buku-buku yang si Verity ni ada. And then the first book yang dia ambil adalah buku yang kedua siri si Verity ni, sebab audiobook sebab dia dah dengar buku first
daripada audiobook waktu dia drive. Sekarang ni dia nak baca yang second book. Lepas tu dia duduk lah baca kan 3-4 jam juga lah dia duduk baca buku tu sampai habis. Kira macam memang dahsyat lah buku si Verity ni. Tapi yang specialnya buku Verity ni adalah Verity ni dia cerita dari point of view daripada villain. So membuatkan buku dia unik. Lepas tu tak apalah, si Lowen ni belik lagi buku-buku si Verity ni. Lepas tu dia ada jumpa macam satu box. Dekat box tu dia tulis So Be It by Verity. Membuatkan si Lowen ni isi kandungan dalam kotak ni kira macam ada lebih kurang macam manuskrip. Lepas tu dia ambil lah manuskrip ni. Manuskrip ni dia ada banyak tau. Lepas tu dia cuba buka first page. Lepas tu dia tulis macam apa agaknya akan jadi kalau aku dan Jeremy ni tak bertemu pada hari pertama kami bertemu. Adakah hidup aku akan still sama? Jadi macam Lowen ni kata ni macam autobiografi. So nampak macam benda ni personal. Patutkah dia baca? Or dah lalang kan? So baca je lah. So this is the side of Verity.